Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 18 April 2026 bersamaan 29 Syawal 1447 Hijrah. Masjid Al-Ikhlas Taman Tunku Sarina mengadakan majlis jamuan hari raya sambutan Aidilfitri bagi tahun 2026 bertempat di pekarangan bahagian belakang Masjid Al-Ikhlas ini. Okey, kita tinjau tengok menu-menu yang ada pada hari ini. Tempat yang pertama ada masalah kambing. Masalah kambing, ayam goreng berempah. Hari ini sama juga. Okey, nasi biryani nasi biryani. Dan sebelah sini kita tengok kakak ni dia buat mi goreng mamak sedap ni. Ni dia mi goreng mamak. Ni Tuan Bendahari Masjid. Abang Zainal, Wak Zainal. Selamat raya. Ni duk raya ni. Tuan Bendahari. Okey, kita sambung tengok apa lagi menu yang ada. Mi goreng mamak. Satu tray dah nak habis. Ada kuih sikit. Ni rojak buah. Rojak buah. Ni orang-orang lama ni yang menjaga rojak buah ni, semua orang lama. Memang sedap lah. Mereka punya ayak tangan orang lama. Tengok sini pula. Ada ketupat. Ketupat jagung pun ada. Ketupat biasa pun ada. Ni lemang pulut hitam pun ada. Itu dia punya lawan ada. Gulai daging. Ni Muslimah yang menjaga gerai lemang ketupat. Tengok sini sikit. Selamat raya. Kita masuk YouTube ni. Okey, ni lemang jagung. Gulai daging. Glamour. Glamour ni depa pakai baju seragam tu. Ada lagi menu. Mi rebus. Ni muslimah yang menjaga mi rebus petang ni. Saya pun tak makan lagi ni. Rasa ada lagu mana pun wallahualam tak tahu lagi. Duk ronda dulu. Okey, selamat raya. Selamat raya. Okey. Ni kuah mi rebus saya pun tak rasa lagi macam mana. Okey, sebelah sini kita ada kopok leko pula. Kopok leko. Panas-panas. Fresh, terbaik daripada ladang dia kata. Kopok leko. Okey, sebelah sini ada cucuk udang. Cucuk udang baru naik pada udang pada laut. Depa terus buat cucuk. Fresh punya. Tu tengah goreng. Tengah goreng cucuk udang. Ni sebahagian daripada AJK kita yang mana pakai yang ni. Ni. Kira. Abang Pian kita. Segak ni Abang Pian. Ni. Nak makan apa lagi? Ustaz Sofi. Tengah makan sate. Abang Din. Selamat raya Abang Din. Okey, kita tengok lagi apa yang ada. Ada ayak Bandung. Ayak Bandung dengan ayak hijau. Ayak Bandung, ayak Abang Mak Khair kita, salah seorang AJK Masjid. Selamat raya Tuan Mak Khair. Ayak hijau. Belah sini pula. Wah, ini yang paling diminati. Sate. Okey. Ada timun. Sate Okey, sebelah sini kita tengok apa ada. Tetamu ramai hari ni. Nak bergerak pun susah. Belah sini ada cendol. Ada cendol. Ni
Kakak-kakak kita yang menjaga cendol. Dan juga ABC ya. ABC pun ada. Oh, terbaik. Mana dia? Tengok dia proses ke mana. Tu dia. Tengok sini sikit bang. Alright. Ni ais krim pada petang ni. Untuk budak-budak, untuk kanak-kanak dewasa pun boleh makan, tak ada masalah ais krim ni. Okey, kita tinjau pula ke kemah yang telah diduduki oleh tetamu kita. Okey, ni antara tetamu petang ni. Sini boleh campur lelaki perempuan. Okey. Penuh petang ni. Sampai ujung sana. Okey, selamat raya. Mak raya. Alah, dia takat 3 saat je. 3 minit.